RM30,000 duit bini abang Tesla melayang sebab buat IVF. Tapi sampai sekarang lah masih belum ada rezeki nak dapatkan anak. So, berapakah kos sebenar nak buat IVF dekat Malaysia ini dan berapakah peratusan nak berjaya? Jom kita kira. Jadi untuk kira kos dia, kita akan ambil klinik swasta ataupun hospital swasta seperti Hospital Pantai ataupun TMC Fertility. So, step pertama, korang kena buat fertility check di antara suami dan juga isteri. So, korang akan kena buat ujian kesihatan seperti scan, ujian darah and then semen test, dan semua ni kosnya dalam sekitar RM800. Lepas tu korang kena suntik hormon pula selama 10 ke 20 hari setiap hari, dan inilah yang paling banyak sekali keluar duit sebab kos nak beli ubat hormon ni mahal. Kos dia saja boleh di antara RM3,000 ke RM7,000 mengikut umur dan juga keadaan kesihatan. Next step, doktor akan buat pula egg retrieval. Doktor akan ambil telur daripada ovari yang mana kita akan buat dalam OT like operation theatre. Kita kena operate untuk dapatkan ovari ataupun telur ini, dan biasanya kos untuk kita operate ini memang dah termasuk dalam package IVF yang kita belilah dekat hospital. So, kos standard IVF dekat Malaysia ini di antara RM14 ke RM20,000 untuk satu cycle. Jadi kalau korang ambil package mid range di Pantai Hospital ke ataupun TMC Fertility, and then kita campurkan dengan kos ubat dan juga ujian kesihatan tadi, so korang kena standby dalam RM21,000 lah untuk satu cycle. Kalau korang tidak berjaya first round, maka akan ada pusingan kedua iaitu Frozen Embryo Transfer FET, yang mana kita kena keluar duit lagi di antara RM8,000 ke RM10,000. Sebab itulah bini abang Tesla keluarkan duit sampai RM30,000 sebab dia buat 2 kali IVF. Dan kalau korang nak tahu apakah statistik peluang untuk berjaya tentang IVF ini, jadi berdasarkan statistik daripada klinik IVF sendiri, let's say kalau korang ni berumur bawah 34 tahun, peluang untuk berjaya adalah 70%. Tinggilah tu. Cuma kalau korang berumur 34 dan ke atas, peratusan untuk korang berjaya IVF ni adalah turun sekitar 40 ke 50% sahaja. Jadi guys, walaupun kita sanggup spend duit yang banyak, RM30,000 tu sangat banyak, sebenarnya rezeki still terletak pada di tangan Tuhan. Kita hanya boleh teruskan berdoa dan kita cubalah apa yang kita mampu. Jadi dah doakan semua orang yang sedang mencuba untuk mendapatkan anak, dipermudahkan urusan dan dicepat-cepatkanlah mendapat zuriat. So guys, itu sahaja Daus. Jangan lupa like, komen dan follow Daus pada pesan nama yang masih belum follow lagi, dan jumpa lagi korang pada video akan datang. Ciao.